Perempuan, kau jangan nak belagak lah perempuan. Kau fikir cari cepat kerja lain. Boleh dapat ke? Dengan aku kau boleh tipu lah kau ada SPM. Dengan orang lain. Kau fikir kat luar sana boleh dapat kerja ke? Ha? Cakap. Dasar penipu. Oh, kalau dah tahu aku penipu, kenapa suruh aku jaga anak-anak kau juga? Aku memang sukalah aku bos. Engkau tu bekerja. Aku bayar kau diam je. Ada dah sebab-sebab dia. Kau sedar diri kau tu sikit. Kau tu rendah bukan tinggi. Ha? Kau pergi kerja tempat lain pun tuan tak nak main kau. Rendah tu cakap baik-baik sikit Aku memang suka aku nak cakap kau rendah ke? Kau tinggi ke? Mulut aku. Aku suruh kau jaga anak-anak aku menjadi penjaga. Kalau kau tak nak jadi penjaga, aku boleh promotekan kau. Aku upgradekan kau. Sebab aku jatuh cinta dan sukakan kau. Alah, penipu lah. Alah, kalau suka, tak ada nak marah-marah macam ni dah. Tak romantik langsung. Ingat orang apa? Nak patung ke apa? Suka-suka hati cakap macam tu. Okay, fine. Aku sukakan kau. Dan aku jatuh cinta dengan kau. Ulah. Nak ke tak nak? Kau tak ramai lagi perempuan yang nak kat aku tau. Nak ke tak nak? Nak, betul ke ni?